Hello. Halo, Assalamualaikum. Salam. Saleh sini dari... Oh, ya, saya Cik Khalil. Saya dekat depan rumah. Saya dekat office ni. Okey, urusan tu saya dah serahkan kat lawyer saya. Tapi lawyer saya tak tahu, dia tak call saya. Oh, saya tak tahu. Tapi saya ni di bahagian wanita. Okey. So, saya terima arahan. Saya datang ke rumah. Saya nak cerita. Itu je. Okey. Macam ni, saya kalau buat pembayaran untuk 6 mata lebih tu, saya kalau lawyer saya, kalau dia tak boleh ni, saya terus pergi bayar dia hari ni. Saya tak boleh accept tu semua. Saya terima arahan. Saya untuk datang cerita je. Alah, kalau macam tu saya nak buat macam mana? Saya tengah tunggu husband saya datang. Sekejap lagi saya balik terus. Saya bawa dia punya slip tu ada kat rumah. Dia dekat dalam rumah. Masalahnya saya ada kat rumah. Lepas tu ada orang dalam rumah ni siapa, adik Adik saya je dengan anak-anak saya. Boleh buka pintu. Saya kena sita semua. Barang-barang semua saya kena sita. Alah, minta sangat. Tunggu saya balik. Boleh tak tunggu saya balik? Saya tengah urus. Saya tak boleh tak? Okey, Puan. Saya minta maaf. Kalau saya ada kat depan rumah, nak buka pintu, saya memang kena pecahkan rumah. Saya memang ada sebuah peralatan. Alah, minta maaf. Cik, tolonglah saya, Cik. Saya balik sekarang. Saya minta tangguh sekejap je. Sejam saya balik sekarang. Saya tak boleh dengar ni semua. Bukan apa. Saya tak dibenarkan untuk, apa orang kata... Okey, sekarang ni saya minta tolong si Puan. Cik, sekejap lagi mak dengan bapak mertua saya datang. Sekejap. Dia orang tak ada tu. Saya nak minta sekejap je. Bagi masa saya 1 jam je. Saya balik sekarang. Saya tak boleh bagi belas kasihan dekat orang. Tolonglah pujukkan adik awak buka pintu. Adik saya dengan anak saya itu, Cik. Okay, saya bukannya janganlah terlampau kejam pada saya. Jangan risau, saya tak akan apa-apakan diorang. Bukan, masalahnya tunggu saya balik. Tunggu saya balik sekejap. Cik, tolong cakap dengan kakak awak. Kakak, ya Allah. Kakak tolonglah kakak. Aku tak tahu nak buat apa dah ni, kakak. Ya Allah. Ni. Tolong buka pintu, tolong buka pintu. Ya, tolonglah. Aku takut. Tolong buka pintu. Cik, janganlah macam ni, Cik. Saya balik sekarang lah, Cik. Tunggu sekejap, saya balik sekarang. Saya kat KL ni masalahnya. Puan. Ya. Saya minta maaf, saya bawa gergaji. Ya Allah, ya Tuhanku. Janganlah buat macam ni, Cik. Apa salah saya, Cik? Masalahnya saya dah buat. Cik. Puan, saya terpaksa, Puan. Puan. Bank dah buat pembayaran. Cik. Astaghfirullahalazim. Hello. Ya. Puan? Ya. Tak apa, awak pecahkan rumah saya. Saya balik sekarang. Tak apa kalau jadi apa-apa. Puan, saya bawa. Puan, bertenang. Tak apa. Sebab awak langsung tak boleh nak bertoleransi dengan saya. Masalahnya bukan salah saya. Okey, Puan, bertenang. Salah orang lama tapi Cik dah pecahkan rumah saya kan. Puan, bertenang. Puan, bertenang. Sabar. Saya minta toleransi sebab saya nak balik. Saya nak tunjuk bukti yang saya dah bayar semua. Bos semua. Saya minta maaf, Puan, sebab ini arahan Muhammad Firdaus. Tak apa. Muhammad Firdaus. Tak apa, sekarang ni saya tunggu husband saya balik dulu. Saya akan bawa bukti lah. Kalau apa-apa jadi. Tapi husband Puan Muhammad Firdaus kan? Ya, Muhammad Firdaus. Dia yang suruh saya cerita. Kenapa dia suruh cerita pula? Sebab dia nak buat panggilan hangit dekat Puan. Jahatnya. Siapa ni? Ini Faizal Ismail. Ya. Astagfirullahaladzim. Tak baik dah buat orang sini lah. Sorry kakak. Jahat ni, nanti aku belasah kau.